Okay, Assalamualaikum geng. So tu hari ada orang cakap aku buat ni benda ni macam tak berfaedah benda ni kan. So hari ni aku nak reset. Ada 2 biji motor aku nak reset lagi. Tunggu dulu. Buka seat. Dah buka siap lah. Oh dah buka lah. So ada 2 biji motor, 1 biji Y16, satu biji lagi CB8 sana tu lah. Kita settle Y16 jap. Y nya boleh ke bang? Ha? Y nya boleh? Y15 aku dah buat. Y15 V1 tadi aku dah buat. V2 aku belum ada buat lagi. Y16? Ha? Y16 aku dah pernah buat. Abang Mat ni banyak kali lah. Oh, Abang Mat ni paling banyak aku buat tu. Aku buka dia kena. Buka dia kena. Sampai dia datang cari aku kat rumah pun ada tadi kan. Ni aku pergi sana. Syak ambil order kat sana lah. Kan? Dapat pula tu. Dengar order masuk kan. Cuma kena cari kat dalam tu soket macam ni lah kan. Apps kau boleh beli kat Shopee je app dia. Sebab dia kalau app yang free kalau ni dekat ikutkan kena bayar kalau beli kat ni apa nama? Dekat Play Store. Mana tu dia punya duduk tu, selit dia. Ni kan. Saya pun ingat lupa je bang. Tu lah. Ni mana buka ni? Buka getah tu. Ni. Ni kan. Tutup ni. Tu. Cabut ni tu. Lepas tu masukkan kepala ni. Ni masuk sini. Okay. Tu dah. Ini betul macam mana? Dia dah menyala tu. Oh, ni kunci tak ya? Tak ya? Lepas tu kita onkan app. Dia ni. Ni lori. Kita beli ni betul je. Abang on kunci app. Boleh? Oh, aku tak ni. Pilih. Tu dia detect mah. Aku ni masalah ni. Dah ada keluar kan? Ada. Tapi macam biasa lah. Kalau yang abang punya sebab dekat bateri dia kan. Memang dia akan keluar powertrain dia. Macam kalau bateri weak pun tadi aku punya motor tadi bateri weak tadi pun kena macam ni lah. So macam gini kau dah dapat keluar benda ni semua. Kau cuma ni lah. Mana ni? Clear fault. Hilang. Dah settle, hilang. Dia nak tunggukan dia punya percentage ni habis. Lepas tu dah boleh cabut. Selesai masalah. Complete. Dah. Itu je. Lampu oren pun dah tak ada dah hilang lah. Selesai. Mati kunci. Lepas tu dah boleh cabut ni. Alright. Selesai. Itu je. Pergi kedai berapa ringgit? RM30. Yang dekat nasi punja tu nak RM40. Lepas tu P3 ke ni tadi RM50 Jangan. Tahu dia? Dah tutup dah member. Ya, abang ikut dia punya tu je. Tak, RM1 tu. Yang ni kan, lubang ni mesti dekat dia punya apa nama, dekat dia punya clip tu. Dekat dia punya. Mana? Tempat yang boleh tekan tadi tu. Ni kat sini. Ni, okey pusing sini. Dah. Dah. Lepas tu abang duduk balik tempat dia tadi. Settle. Dia sangkut dekat mana? Ni kan. Ni payah ni. Nampak? Dia sangkut situ je.
nampak. Nah, tu nampak tu. Tu. Dia duduk situ je. Tapi kira senang lah bang dia punya kedudukan ni. Dah susah. Dah settle. Dah okey, tinggal nak tutupkan balik je. Okey, layan V8 pula. Rim dia dah tukar lagi Silaka betul lah. Tadi dia pakai alloy kan. Budak muda. Ni SC punya ni kan. Apa benda? Dia cat. Ni 5S punya rim. Rim. Ya ni dia repaint balik kan. Tadi dia kali lain ni tadi dia pakai. Ni. Ya, saya tak payahlah pasal saya dulu. Alright. Ni punya ni. Ni cocok je sini. Okey. Lepas tu on kunci. On kunci sekejap. Kita tengok dulu. Nampak ampurin ada. Ampurin kompom ada. Ini tak apa benda dia lupa tak tahu ni. Dia pun dah berapa kali aku buat lah kan. Tank dia tukar ke? Tak ada. Tak ada. 6 liter. Tak ada. Tak ada. Ni belum connect lagi. Pasal dia belum connect lagi. Sekejap tu. Dah. Kita naik hijau tu dah okey lah. Alright. Okey. Scan. Okey, tu mak dia tengah reading sana. Sama juga. Circuit dulu. Lepas tu kita clear fault and ECU. Settle. Dah hilang. Tunggu ni habis clear. Lepas tu kunci. Cabut. Selesai masalah. Kenapa masuk dalam mesin? Pakai relay ke? Relay ni kena tukar. Relay dekat apa? Dekat dalam ni. Tapi kalau kau nak relay tu aku ada lah. Sebab relay tu lagi aku ada beli lebih kan. Dah clear. So dah settle. Okay, off kunci. Okay. Kalau kau nak kalau nak nanti aku bawa. Sebab aku ada terlebih tu. Aku biasa kalau ada ni memang aku beli lebih barang. Dia bawah ni. Kalau V8 punya dekat bawah ni je. Dia ada apa dekat getah ni. Tapi kalau dia tak macam ni dia punya wire ni dah pendek tadi. Nombor kat mana buat nombor? Nombor kau bawa kat mana? Tu dekat nasi kukus bang. Nasi kukus sebelum dekat nasi kukus. Nasi ayam rempau. Mana? Dekat UiTM tu. Situ. Belakang dia. Sebelum traffic light. Kat depan tu kan traffic light, kat depan tu kan SME. Sebelum traffic light tu ada nombor V8